Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan membincangkan tajuk Ikatan Keibubapaan Membentuk Kemahiran Pengurusan Stres dalam Kalangan Remaja. Di dalam topik ini kita akan bincangkan tentang pengenalan gaya keibubapaan dan kesannya terhadap remaja, peranan ikatan keibubapaan dalam pengurusan stres dan cadangan intervensi serta kesimpulan. Sebagai pengenalannya, hubungan yang erat dan positif antara ibu bapa dan anak, iaitu ikatan kekeluargaan atau ikatan keibubapaan, boleh membantu remaja membina dan memperkukuhkan kemahiran mereka dalam menguruskan stres dalam kehidupan seharian. Okey, salah satu faktor pelindung utama dalam ikatan keibubapaan ini ialah hubungan emosi yang terbentuk di antara ibu bapa dan anak berdasarkan kasih sayang, kepercayaan dan kepekaan terhadap keperluan emosi anak-anak. Okay, remaja ni sebenarnya merupakan satu fasa peralihan yang sangat mencabar di mana mereka sedang membina identiti diri sambil menyesuaikan diri dengan pelbagai tuntutan dalaman dan luaran. Jadi, dalam proses ini, stres menjadi sebahagian daripada pengalaman hidup mereka. Jika tidak dapat diuruskan dengan baik, stres boleh mengakibatkan masalah emosi, masalah tingkah laku dan semestinya prestasi akademik juga akan menurun. Jadi, di sini kita lihat kemahiran pengurusan stres sangat penting dalam kalangan remaja. Okey. Sebagaimana yang kita lihat, isu kesihatan mental di dunia ini semakin membimbangkan, termasuklah di Malaysia sendiri. Kerana apa? Kerana remaja tidak dapat menguruskan stres dengan baik. Jadi, ikatan keibubapaan yang kukuh bukan sahaja dapat menyediakan sokongan emosi, malah ia sebenarnya berperanan dalam membentuk resilient, iaitu daya tahan terhadap tekanan remaja. Yang pertama kita lihat gaya keibubapaan dan kesan dia kepada remaja. Okey, ada 4 gaya keibubapaan yang akan dibincangkan dalam topik pada hari ini. Yang pertama adalah autoritatif, iaitu tegas tetapi penyayang. Itu adalah keyword yang selalu kita gunalah. Autoritatif adalah seorang ibu bapa yang tegas tetapi penyayang. Gaya keibubapaan ini biasanya menggabungkan elemen disiplin yang konsisten dengan kasih sayang serta empati. Okey. Ibu bapa yang autoritatif ini sebenarnya menetapkan batasan yang jelas, tetapi juga mereka mendengar serta menghormati pandangan anak-anak. Okey, jadi apakah kesan kepada anak-anak remaja? Kesannya adalah remaja akan lebih mudah untuk berkomunikasi secara terbuka dengan ibu bapa mereka kerana mereka rasa didengari dan disokong, sekaligus membantu mereka untuk meluahkan stres yang dihadapi dan mencari penyelesaian bersama. Jadi, gaya ini sebenarnya menyumbang kepada pembangunan kemahiran penyesuaian diri dan pengurusan emosi yang baik. Kemudian yang kedua adalah gaya keibubapaan authoritarian, iaitu ibu bapa yang terlalu mengawal dan kurang empati terhadap anak-anak. Okey, ciri-ciri bagi gaya authoritarian ini biasanya ibu bapa sangat tegas dan mengutamakan ketaatan tanpa memberi ruang kepada anak-anak untuk berdiskusi ataupun berdialog dengan mereka. Pendekatan ini sebenarnya kurang menunjukkan sokongan emosi ataupun menunjukkan tanda faham terhadap perasaan anak-anak. Jadi apa kesan kepada anak-anak? Antara kesannya adalah anak-anak remaja akan rasa takut ataupun rasa tertekan untuk bersuara kerana mereka tahu suara mereka tidak akan didengari. Jadi, apabila kurangnya kebebasan untuk mengekspresikan emosi mereka terhadap ibu bapa, jadi mereka akan menyebabkan rasa penindasan dalam perasaan mereka dan akhirnya akan membawa penindasan ataupun membawa stres dalaman serta kebimbangan yang melampau dalam diri anak-anak. Okay. Jadi, disebabkan oleh stres ataupun kebimbangan yang melampau dan mereka tidak dapat membuat keputusan sendiri, secara automatiknya mereka sentiasa bergantung sepenuhnya dengan arahan ibu bapa yang menyebabkan kemahiran menyelesaikan masalah ataupun kemahiran mengurus stres itu tidak wujud dalam diri anak-anak. Kemudian gaya keibubapaan yang ketiga adalah permisif. Permisif ini adalah kurang kawalan dan bimbingan daripada ibu bapa. Okey. Gaya ini biasanya kita lihat ibu bapa terlalu berlembut dan tidak menetapkan batasan yang jelas
dan membenarkan anak-anak untuk membuat keputusan sendiri tanpa bimbingan yang mencukupi. Biasanya, ibu bapa yang terlalu berlembut ni dia akan memberi kesan juga kepada anak-anak remaja. Antaranya adalah remaja mungkin akan keliru dalam membuat keputusan, termasuklah dalam situasi yang menimbulkan rasa stres dalam diri mereka. Kerana apa? Kerana bila tiada struktur atau panduan yang boleh menyebabkan mereka fokus, jadi mereka mungkin akan gagal dalam menguruskan stres dengan berkesan. Sebab mereka tidak belajar bagaimana ataupun tidak belajar tentang strategi dalam pengendalian stres yang sesuai dalam sesuatu perkara yang mereka hadapi. Okay, jadi biasanya anak-anak remaja yang sentiasa dapat ibu bapa yang terlalu berlembut, mereka biasanya mungkin akan mengelakkan daripada tanggungjawab, yang mana akan akhirnya membawa kepada tingkah laku yang lebih bermasalah sebenarnya. Yang keempat adalah gaya keibuapaan pengabaian, iaitu satu gaya keibuapaan yang tidak melibatkan emosi. Gaya keibuapaan pengabaian ini adalah ibu bapa tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anak, sama ada dari sudut fizikal ataupun emosi. Mereka tidak memberi sokongan ataupun tidak membuat pemantauan dan perhatian kepada anak-anak. Jadi sebenarnya ini adalah gaya yang paling memberi kesan kepada anak-anak remaja. Anak-anak akan rasa terabai dan rasa tidak disayangi. Dan sebenarnya kerana rasa tidak disayangi, rasa terabai itu sebenarnya boleh mencetuskan stres yang kronik dalam diri anak-anak. Okey, kurangnya bimbingan daripada ibu bapa sebenarnya menjadikan mereka lebih terdedah kepada tekanan luar seperti pengaruh rakan sebaya, tekanan dari sudut akademiknya, dan kadang-kadang akan lebih membimbangkan apabila krisis identiti terjadi kepada anak-anak. Okey. Perkara ini sebenarnya boleh mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang negatif lah, tingkah laku yang negatif. Contohnya melarikan diri daripada rumah, penyalahgunaan dadah ataupun kemurungan dalam diri anak-anak tersebut. Okay, jadi keempat-empat gaya keibubapaan ini kita dapat lihatlah setiap daripada mereka ada kesannya. Cuma gaya autoritatif terbukti gaya yang paling berkesan dalam menyokong remaja untuk menangani tekanan hidup mereka. Manakala gaya lain authoritarian, permisif dan pengabaian sebenarnya boleh menyumbang kepada anak-anak stres sebenarnya, tidak dapat mengendalikan stres dengan baik kerana masalah psikososial yang lebih serius dalam diri mereka. Peranan ikatan keibubapaan dalam pengurusan stres dalam kalangan remaja. Okey, ibu bapa perlu memberikan satu bimbingan yang baik kepada anak-anak untuk menguruskan stres mereka dengan baik. Jadi, ikatan yang kukuh di antara ibu bapa sememangnya akan memberikan kesan yang positif dalam kehidupan mereka serta keluarga terutamanya. Okay, jadi apa yang perkara yang perlu diberikan oleh ibu bapa? Yang pertama adalah sokongan emosi, di mana apabila sokongan emosi itu wujud dalam diri ibu bapa terhadap anak-anak dan anak-anak merasakan mereka diterima, mereka difahami, secara automatiknya stres itu akan berkurangan. Kemudian yang kedua, ibu bapa perlu menunjukkan model tingkah laku yang baik. Maknanya, ibu bapa membantu anak-anak untuk memberikan contoh tauladan yang baik dalam menangani isu tekanan ataupun menangani masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan mereka dalam satu keluarga. Kemudian, yang ketiga, mungkin ruang komunikasi itu perlu wujud dalam kehidupan dalam keluarga tersebut, di mana ibu bapa perlu membuka ruang ataupun memberi peluang kepada anak-anak untuk berkongsi masalah yang mereka hadapi di sekeliling mereka, contohnya di sekolah ataupun dengan rakan-rakan sebaya. Jadi, wujudnya rasa diterima itu akan membantu anak-anak untuk mengurangkan stres mereka. Kemudian yang keempat adalah pembangunan identiti, di mana kita sebagai ibu bapa perlulah membantu anak-anak remaja untuk membina keyakinan diri mereka untuk menjadi seorang yang lebih positif.
Jadi akhirnya marilah kita lihat apakah cadangan intervensi yang boleh dijalankan kepada ibu bapa dan juga anak-anak. Okey, pertama kita lihat mungkin boleh dijalankan sesi kaunseling keluarga bagi mengukuhkan komunikasi di antara ahli keluarga lah, antara ibu bapa dan anak-anak, dan ibu bapa, suami dan isteri tersendiri, di mana bila hubungan suami isteri itu baik, mungkin akan membantu mereka untuk membentuk satu keluarga yang baik bersama anak-anak. Kemudian kita juga boleh mengadakan latihan kemahiran keibubapaan di mana kita akan ajar anak-anak untuk membentuk diri ataupun mengajar bagaimana cara pengasuhan yang menyokong anak-anak mereka. Kemudian mungkin juga program sekolah yang mesra remaja di mana kita memberikan ruang yang selamat kepada remaja untuk berbincang tentang isu stres contohnya. Dan pengenalan tentang modul psikologi keluarga dalam kurikulum sekolah juga akan membantu guru-guru untuk membantu anak-anak pelajar mereka untuk mengenal erti stres dan bagaimana cara menangani isu tersebut dengan baik. Okay, kemudian mungkin juga pembangunan modul sokongan emosi juga boleh membantu untuk mengintegrasikan latihan kendiri dan pengurusan emosi anak-anak remaja terutamanya. Kemudian saya kira yang terakhir adalah peranan guru bimbingan kaunseling sendirilah, di mana mereka cuba untuk mengesan sekiranya anak-anak remaja menghadapi masalah di rumah, mungkin dalam sesi kaunseling itu dapat membantu mereka teroka apakah isu yang dihadapi oleh anak-anak remaja, dan mungkin sekiranya stres itu belum lagi berada di fasa yang kronik, maka guru-guru kaunseling akan membantu anak-anak untuk menangani isu masalah itu dengan baik. Bagi kesimpulannya, ikatan keibubapaan yang sihat adalah asas yang kukuh dalam membentuk kemahiran pengurusan stres remaja, di mana ibu bapa yang responsif, yang penyayang, yang berkomunikasi dengan baik sebenarnya mampu mengorak ataupun mencorak remaja yang berdaya tahan dan stabil dari sudut emosi mereka. Jadi, dalam konteks kita lihat sekarang peningkatan masalah kesihatan mental remaja pada hari ini juga semakin meningkat. Jadi hubungan ibu bapa dengan anak ini perlu diperkukuhkan dari sudut pendidikannya, komunikasinya dan intervensi psikososial yang bersesuaian dengan ibu bapa dan anak. Jadi ke arah mewujudkan generasi remaja yang seimbang dari aspek emosi dan fizikal ataupun emosi dan mental ini, peranan keluarga sebagai institusi yang utama ni tidak boleh dipandang remeh lagi pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.